Tu dekat apa tu? Bangsal. Oh, dalam tu. Mana? Tak boleh. Kita dah tunjuk kita minta dekat. Irama berbunyi do re mi. Welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. A for ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa, A for artist, N for next level diva, A for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa, A-L-Y-A-N-A. Semua bakat dalam satu nama. So, konten kali ni adalah korang akan ikut saya pergi buat kita orang nak buat satu projek khidmat masyarakat daripada subjek yang kita orang belajar. So, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabilah binti Muhammad Zakira, merupakan pelajar sarjana muda pengajian Islam dengan kepribadian yang kini menduduki SEM Mei 2026. Wow. Hari ini kita akan membuat satu khidmat masyarakat berskala kecil di PBK Pusat Pemulihan dalam Komuniti Bintang Hati, iaitu satu pusat pemulihan di Pekan Ceni. Okay, so let's go. So apa yang kita akan buat hari ini adalah untuk membersihkan sekitar kawasan hadapan di pusat pemulihan ini. So kalau kita tengok kat sini mungkin ada rumput panjang-panjang. Nampak dekat sini ada rumput-rumput di atas sini. So inilah yang kita akan bersihkan pada hari ini. So tanpa melengahkan masa, mari kita bahagikan tugas. So untuk viewer, nanti korang akan tengok kita orang selit beberapa scene dalam saya punya video presentation untuk kita panggil apa? Video dokumentari dalam saya punya assignment. So let's go. Kotak-kotakkan. Cakap lah. Tak nak cakap. Nampak macam bincang-bincang je. Tengah bahagi situ kan. Oh macam tu? Ya. Tak payah kelihatan saya siapa tu ke. Tak payah. Nanti ujung nanti. Masa kita dah siapkan, saya nanti jawab dengan kita. Kan? Itu. Saya nak pijak kan? Alamak. Tak ada lagi. So, kena pakai. Kena pakai. A few moments later. Okay, dah tadi. Tapi macam ni kat bawah tau. Ni rasa tu saya bawah saya. Ni awak ni. Ni bawah saya. Betul tak? Mana ada. Macam ni saya akan tunjuk-tunjuk tempat pasal awak ni je lah. Untuk kita nampak macam saya tengok screen kat awak. Tak ada. Yang ni kena jangkung kot. Baru nampak. Dah sikit-sikit je. Awak tolong kat sini, sedang sini. Tolong menolong. Tunduk. Video dia kat bawah. Tengok tangan. Nampak ke dalam. Kita cakap kita titik sebab rasa tak boleh buat pembahasan apa gitu. NANI? Straight je. Tu dekat apa tu? Bangsal. Oh dalam tu. Bakar sampah.
Selesai. So saya kenal tempat ini adalah melalui Alana Suhaimi, di mana ibunya merupakan penyelia di pusat pemulihan komuniti dalam komuniti Bintang Hati. Betul. So lepas ni kita akan start dengan mengemas. So dalam masa yang sama kami bersama di bahagian luar dan juga kanak-kanak istimewa di dalam juga membuat pembersihan di dalam bahagian dalam lah. So tak menggunakan masa, let's go. Emang betul. Let's go. Salah tunjuk. Awak respect je orang yang jaga anak kurang upaya macam tu. 10 Okay, so kita di penghujung video di mana kita dah selesai buat semua aktiviti. Jadi saya nak bertanya kepada Aliana, apa yang Aliana rasa ataupun apa kesan kepada Aliana selepas membuat semua aktiviti ni? Pada saya, kesan yang saya rasa Apa yang rasa lah, contohnya untuk menjaga alam sekitar ke? betul. Kesan sepingan pula dah. Kesan dia daripada program khidmat masyarakat ni, yang pertama daripada sesi mengemas bergotong royong, kita dapat membina semangat berpasukan. Yes, kerjasama, betul. Kerjasama. Lepas tu menitik beratkan Yes, menitik berat. perasaan cinta alam sekitar sebab kita membersihkan kawasan-kawasan. Jadi tempat tu selamat. Tak adalah kalau kita tak bersihkan semua ni macam berlalang-lalang tu membahayakan lah untuk menjaga anak-anak keselamatan diorang lah daripada penyakit nyamuk Aedes ke, bila ada bekas-bekas bila bertakung, longkang tersumbat kan. lepas tu bila rumput tinggi and then semak samun, nanti boleh ada yang haiwan berbisa. Diorang Tak apa, saya bantu. So pada pandangan saya jugalah, okay, first sama je macam Aliana tadi. First kita akan apa yang kita nitik beratkan adalah kerjasama. So kita sama-sama kemas bahagian luar, so bahagian dalam pun kita ada tolong juga. Ini kita tak ada pelibatan kamera lah untuk bahagian dalam. And then kedua, saya sangat-sangat kagum dengan orang panggil cabaran orang yang menjaga anak-anak istimewa ni. Cabaran ni sangat tinggi sebab dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi sebab kerana setiap satu anak murid istimewa ni berbeza-beza. Yes. So kita akan lanjutkan lagi video ni dengan, sebelum tutup video ni saya akan lanjutkan dengan temu bual bersama dengan penyelia tempat ini sendiri.
sebagai perempuan, boleh saya tahu apa jawatan puan di sini dan juga apa nama puan? Perkenalkan diri. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hashimah binti Burhan. Jawatan saya di sini sebagai penyedia PDK lah. Penyedia, okey. Nama saya Nur Hashimah. Dah sebut tadi kan? Betul. Saya panggil puan Hashimah lah. Okay, so, berapa lama puan selalu duduk kat sini dan berkhidmat di PDK? Okey, duduk di sini dah hampir 21 tahun lah. Dan berkhidmat di sini pun 21 tahun. Sejak PDK ini mula ditubuhkan pada tahun 2005. Sudah lama lah. Okay. Seterusnya, apakah cabaran sepanjang puan berkhidmat di dalam PDK? Okey, cabaran tu kalau nak kirakan memang mencabar lah dengan anak-anak ni faham dia lah kan. Anak-anak sekolah ni dengan ragam dia. Ragam masing-masing. Ragam masing-masing. Okay, puan. So kita pergi soalan seterusnya adalah apakah kesan daripada aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Okey, kesan dia seperti macam cik tengok sendiri lah kan. Anak-anak PDK ni boleh berdikari, boleh buat kerja yang kata diarahkan. Jadi Boleh menerima arahan. Boleh menerima arahan. Jadi daripada kesan situ PDK pun nampak bersih, tenang, dan orang kata suasana tu macam menyeronokkan lah. Faham? Itu saja puan. Dah. Teruskan. Okay, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih puan kerana menerima jemputan. Menerima kunjungan. Terima kasih puan kerana sudi menerima kunjungan kami datang. Terima kasih. Dan terima kasih juga lah kepada sudi untuk melihat aktiviti yang dijalankan di PDK Bintang Hati. Sama. Okay.